Halo guys, sekarang bertemu kembali dengan Obid Morales channel. So sekarang Obid ni berada dekat Sabah, berada di Kundasang. Ni guys, salah satu gunung. Ya, inilah sebenarnya nama dia, yang Gunung Kota Kinabalu. Gunung Kinabalu. Ketinggian dia lebih 4000 meter. So dia ni letak dekat antara Kundasang dan Ranau, macam tu. Wah, cantik. Kami baru sahaja nak perjalanan. Kami on the way daripada perjalanan. Gunung Kinabalu. Halo guys, sekarang Om Bim dah sampai dekat Kota Kinabalu Geopark. So ini dia map dia. Wah, keren. Tadi Om Bin daripada Kota Kinabalu, daripada arah-arah sini. Sekarang Om Bin dah sampai di Kundasang. Mana Kundasang? Ini kawasan-kawasan sinilah. Tu guys, Gunung Kinabalu. Tu Gunung Kinabalu sama sungai Sagala. Wah, cantiknya. Orang gunung Kundasang. Okay. Wah. Okay, so dia kata kat situ geotapak ini terletak di Pekan Kundasang dan kawasan sekitarnya. Fitur geomorfologi, gelinciran tanah berskala besar yang dapat diperhatikan ialah tubir, tanah runtuh kecil, bonjolan. Malasnya guys nak baca. So guys, untuk seterusnya korang akan menyaksikan Gunung Kinabalu tu. Tapi dia guys, dia dia diselimuti oleh awan. Dia diselimuti oleh awan. Tu rumah-rumah dia. Cantiknya. Wah, sejuk ya guys, gila lah. Gila sejuk. Tu kereta kami guys. Kami naik kereta tu. So, wah, cantiknya. Cuba kita tengok dulu. Kita tengok dulu kawasan dia. Oh, ni gerai-gerai dia guys, untuk jual-jual souvenir. Cantik tempat dia. Tu. Wah. Cantik. Tak apalah, nanti kita try tunggu yang apa tu? Yang dah tak ni kan, dah tak panas sangat. Jadi kita boleh tengok-tengok puncak gunung. Tadi kan ada beberapa bahagian tadi tu Om Bin dah ambil beberapa bahagian gunung tu, tapi yang sana, yang dekat-dekat sana, yang ni yang daripada arah Kundasang, Pekan Kundasang. Wah, tu cantik. Itu guys, ni dia Zilla Travel and Tours, bas persiaran. So diorang ni kadang melancong kat sini. Sejuknya guys kat sini, ya Allah. Sejuk gila. Hoi, sejuk. Tu. Nah. Puncak dia dah makin, maknanya dia punya apa tu? Dah makin nampak. Tu. So ini dia Gunung Kinabalu. Gunung di Malaysia. Dia gunung paling tinggi di Malaysia. Nah, so guys, itulah guys, dah terang dah guys. Dah terang dah guys kawasan dia. Tu. Tengok.
Wah. Wah. Cantiknya. Oh my god. Om Bin itu guys, walaupun Om Bin orang Sabah. Om Bin itu walaupun Om Bin orang Sabah, tapi Om Bin inilah kali pertama Om Bin apa? Inilah kali pertama Om Bin apa dipanggil? Pertama kali secara realnya duduk kat sini. Ini kali pertama. Yang kawasan-kawasan situ guys, dia sebenarnya perumahan-perumahan. Kadang dia rumah-rumah orang, kadang dia chalet orang. Contoh. Cantik. Cantik guys. Kenang-kenangan. Ini kenangan terindah untuk Om Bin lah. Cantiknya pula. Nah tu. Dulu guys, dia dulu ada puncak dia guys. Puncak. Tapi sekarang dah tak ada. Sebab hari tu kan yang gempa bumi hari tu. Jadi dia patah. Dia patah puncak dia. Dulu dia pun ada puncak kat sini ni. Sampai sekarang dah patah puncak dia. Dah tak ada dah. Sayang pula. Cantik. Okay guys, Om Bin dah habis sarapan. Nah, ini cantik guys, apa? Dia punya pokok-pokok bunga. Tadi makan kat sini kira terjangkau jugalah. Tapi kalau mungkin pada korang mungkin kira rasa macam mahal sikit dibandingkan mungkin dengan di Sempurna. Jadi kira di Kundasang ni kira mahal sikit lah perniagaan dia. Mungkin kalau korang yang ada duit tu, cantik gunung dia. Cantik kan? Cantik guys gunung dia. Di Gunung Kinabalu tu dia orang ni outlet dia orang jual-jual. Tadi Om Bin makan kat situ guys tadi. Ya, restoran kat sini. Apa tah nama dia? Tak ingat dah. Cantik kan? Tapi ni guys sejuk ni guys sekarang ni. Keadaan dia sejuk sangat-sangat. Oh, ni daun serak. Ni daun ni guys, daun selasi ni ah. Mungkin kalau di Indonesia kawan-kawan kita panggil tak tahulah kemanggi ke apa, tak kurang pasti. Daun selasi. Cantik. Sekarang ni Om Bin tengah menunggu kawan Om Bin. Cantik tempat dia. Hari ni macam jelas sikit tu. Cantik. Cantik sebenarnya Gunung Kinabalu ni kan. So Om Bin buang-buang masa kat sini sementara menunggu kawannya. Kami ni akan berjalan ke Sandakan. Ke Sandakan, Bandar Sandakan.